FCPO update 17 Oktober 2025. So macam biasa, zone dekat sini 11 tick. Range dia which is lebih kurang dalam darat 25 is 275. Zone berlaku pada jam 12. Kita dah jumpa zone. Zone auto ada. Kita lihat dekat sini, kita menantikan dia stick arah untuk sell, direction sell. Zone dah ada, tapi kalau direction buy lah. Tapi sekarang ni direction sell, direction dah menunjukkan sell. So kita boleh mencari peluang entry within buffer or within zone dan participate lah. Participate and then dia pergi ke TP1. Dia dah pergi TP1. Tutup lah. Ambil profit lah kan. So sekarang ni dah mencapai TP1. So setup untuk hari Jumaat ni alhamdulillah dalam keadaan profit. Tahniah semua, tahniah. Okay, kita jumpa di setup akan datang. Nanti saya buat recap untuk this week. Dan jangan lupa, siapa yang nak buka account untuk trade CPO, trade beli saham bursa Malaysia, saham-saham syarikat, boleh contact saya. Tekan link kat sini. Nak tanya apa-apa ke, contact je.